Okey, menu seterusnya Kak Zai nak buat pucuk ubi masak lemak. Okey, masukkan minyak. Okey. Masukkan minyak. Ikutlah, ada orang setengah orang dia terus masuk santan. Kak Zai nak tumis dulu. Ikut pada masing-masing lah, kata jangan kata kenapa Kak Zai ni, Kak Zai tu, Kak Zai ni. Kak Zai punya dapur, Kak Zai punya channel, suka hati Kak Zai nak masak yang mana. Yang penting tak sakit perut. Semua satu family boleh makan. Nampak bersih-bersih bunyi tu kan. Okay, get ready. Kak Zai nak letak. Yang ni Kak Zai buat kasar dia dulu lah. Wajik ikan bilis, bawang besar, hirisan. Lepas tu baru masuk yang dah kita hancur pakai blender tu lah. Okay. Berdesing-desing Nanti boleh tengok kat channel YouTube Kak Zai. Kak Zai akan upload dekat situ juga dua channel dekat TikTok dengan YouTube. Okay. Ini nak masak lemak pucuk ubi. Tapi versi Kak Zai ni macam pedas sikit lah. Cili api ada. Lepas tu campur dengan lada hitam sikit. Nak bagi rasa sikit. Dah bau Bau guys. Jangan marah. Okay. Masakan ni boleh ajar anak-anak yang tengah nak meningkat remaja tu, boleh ajar masak basic-basic ni. Sangat mudah. Okay. Tu masuk yang dah pisah halus. Okay, lagi. Sayang, tolong masukkan sikit ni. Bukan. Serbuk kunyit. Okey. Satu sudu. Lepas tu kita masukkan serbuk kunyit. Okey, lepas tu dia dah nampak macam bergelegak sikit, dah berbuih-buih tu, dah masak. Jadi kita masuk air sikit. Baru kita masuk pucuk ubi, okey. Tengok je step Kak Zai ni, tengok video Kak Zai ni. Video Kak Zai tak lama pun, bawah 5 minit je. Sekarang ni pun dah 3 minit. Senang sangat. Nampak dah meletup-letup buih-buih macam tu. Tak payah. Okay, nampak cantik kan? Ini kalau letak ayam ni, letak santan, dah masak lemak ayam cili api. Masak lemak cili api. Ini kita nak buat. Kak Zai masak letak cili api ni dalam 3 biji je. Nak rasa pedas. Okey. Dah mendidih-didih macam ni. Bolehlah masukkan sedikit air. Dalam setengah cawan macam tu. Lepas tu kita masuk main. Untuk main menu ni kena masukkan. Ni dah kita pucuk ubi ni kena rebus dulu sampai lembut. Lepas tu kita perah, lepas tu kita boleh hiris. Jangan hiris halus, hiris kasar je. Okay, make sure kena rebus jangan terus masak. Kena rebus dulu. Okay. Masuk sikit. Siap. Ni kita Kak Zai masukkan santan ya. Kita bagi ni mesra-mesra dulu. Dia jadi macam ni kan.
Okey, kita boleh masuk santan. Tips untuk santan tahan lama. Masuk dekat tempat beku. Jangan letak dekat bawah. Okey. Lepas tu nak guna dalam 15 minit kita nyah beku dia, defrost dia dalam besen berisi air. Kita boleh letak bungkusan santan yang keras macam batu tu. Okey, baru kita boleh start masak. Penyediaan masa tu sangat penting. Jadi tak ada kelang kabut. Time itulah baru nak defrost, time itulah kita dah start masak. Perancangan tu penting waktu memasak. Jadi kita masak pun steady je kan. Tak ada kelang kabut. Good smell. Terpulang lah kalau siapa yang nak macam nak kuning lagi boleh letak. Kalau kat saya kat macam ni okey lah. That's better. Okey macam ni color dia. Masuk je. Apa? Cantik kan? Bila dah rebus, betul-betul rebus cantik. Okey. Kita perah dia cantik-cantik. Air dia betul-betul kering. Lepas tu kita hiris kasar. Cantik dia bila kita masuk dalam periuk tu dia berderai kita punya sayur tu. So memanglah mengasyikkan lah macam ni. Ada orang bagi thumb. Big thumb. Dia kata best, sedap. Okey. Bagi kita mendidih lagi. Jangan tinggal lah. Just kita kacau-kacau dia manja-manja je ni. Untuk elak santan kita berketul. Okey, boleh start letak perasa dengan garam. Okey. Nanti you all try Sayang, tolong ambil garam. Tak usah nak betul-betul didih. Lagilah banyak sikit. Okay. Ni untuk 4-5 orang makan lah. Boleh lah ni. Saya letak garam sikit lah macam kurang. Macam kurang masin. Okay, dia nak start mendidih. Okey. Kita tambah sikit garam kurang. Kan tak berasa pula nanti masak. Makan nanti. Kalau you all punya menu ada extra benda masin macam contoh ikan masin ke, telur masin ke, sambal masin ke, tak kira lah sambal apa pun, kita boleh combine lah benda yang tak masin tu kan. Musim-musim orang makan, masak bulan puasa ni tak boleh nak rasa-rasa. So bolehlah, itulah cara dia. Kita kena ada kombinasi dalam masakan tu. Maksudnya ada kawan dia lah. Okey, dia nak hampir mendidih dah ni.
Okay. Inilah menu paling murah. Kalau Kak Zia pakai santan fresh lah. Kalau masakan ni sudah pakai santan fresh. Kalau nak masak-masak dessert macam manisan tradisional tu, just pakai santan kotak. Sebab santan kotak ni dia ada bahan yang boleh tahan masakan kita nak simpan. Okey, itu saja. Okey. Nanti cuba tau. Bye.